Kan guys, saya nak bawa korang tengok sikit cara kita membersihkan kereta kita orang yang kita orang janjikan nak dapatkan kereta bersih macam 90% kereta baru kan. Mudah je. Jom follow saya. Lampu kita akan polish balik, kita akan buat detailing balik. Lampu-lampu ni dia punya stiker kita akan buang. Interior semua kita akan buka, kita akan cuci satu persatu macam tu. Nampak? Basuh seat dia satu-satu. Kita akan pastikan daki-daki dia semua hilang. Kita akan make sure dalam ni semua bersih macam kereta baru nanti. Enjin pula kita akan cuci, kita akan basuh, kita akan make sure tak ada kesan leaking langsung dekat bawah ni. Supaya senang untuk korang beli nanti, mudah, tak perlu buat apa-apa dah. Body kita akan polish, make sure berkilat. Macam beli kereta baru nanti korang tengok. Jangan risau, lipas, cacing, duit shilling, semua kita dah keluarkan. Kita akan bersihkan. Last kali kita akan masuk body kit. Cun-cun punya, baru kita jual kat korang. So bila semua dah ready, kau akan dapat kereta-kereta yang cantik macam depan ni. Yang ni semua kereta yang dah ready, dah siap. Memang puas hati, kau akan nampak kereta tu macam 90%, 95% macam kereta baru guys. So kalau kau risau kereta yang kita orang beli ni bukan orang Islam punya, jangan risau. Kita akan buat dia punya sama, kita akan bersihkan betul-betul, baru kita jual kat korang. So kalau korang nak cari kereta terpakai yang cantik-cantik, boleh contact dengan saya Syahrin Sulaiman di Maf Auto Caleg guys.